dan kita tak nak dia menjadi barah dalam bersatu. Akhirnya tu, apabila masalah ni kita lihat berpanjangan, tindakan bersatu kita nampak tegas terhadap ahli-ahli yang Datuk sifatkan tadi. Apa sudahnya bersatu ni tu? Yang kadang-kadang ada orang sebut bukan bersatu lagi dah, bersepai kan? Tapi sebab tu saya kata Datuk Seri Hamzah ni pada saya lah. Sepanjang yang saya nampak daripada tahun 2004 selepas pemilihan sampai sekarang, yang sebelum tu saya tak nak campur lah. Sebelum tu ada kisah lain pula. Tapi daripada 2004 sampai sekarang, dia dan kumpulannya adalah punca perpecahan dalam bersatu. Sekarang bila mereka dah tak ada, saya rasa keadaan lebih bagus. Kan? Bila lepas dia dipecat kan, bulan puasa masa tu kan, bulan puasa kita ada program-program berbuka puasa. Saya nampak akar rumbi makin ramai yang berada dalam, terutama golongan-golongan yang dulu asal yang ditinggalkan, yang diketepikan ataupun dikenakan pelbagai muslihat untuk dia orang tak berada dalam parti lagi kan. Jadi orang ni datang balik. Jadi sebab itu di salah satu program berbuka puasa di Lumut dibuat serentak ni, golongan penyokong Datuk Seri Hamzah buat satu, dan juga yang bersatu Negeri Perak buat juga. Jadi kehadiran di tempat bersatu yang parti kita ni 3,000 orang. Di tempat penyokong Datuk Seri Hamzah cuma 300 je. Maksudnya sokongan itu masih kekal tinggi. Selepas tu kita tengok macam program-program hari raya sama juga. Ramai orang datang. Maksudnya orang tidak distant diri dia daripada bersatu. Sedangkan kalau kita tengok gambar-gambar, kita monitor gambar-gambar yang di sebelah sana, balik-balik muka yang sama. Jadi sebab itu pada kita kekuatan pada bersatu ni makin bagus. Kita nak mesyuarat pun senang. Kalau dulu kita buat syuarat nak dapat keputusan, kadang-kadang keputusan kita tu dihalang bukan atas faktor kebaikan parti, tapi atas faktor yalah ini kawan, ini maksudnya ada rancangan lain. Dia bukan rancangan kerana parti. Sebab itu di bawah kepimpinan Datuk Seri Hamzah ada beberapa masalah dalam parti yang tidak dapat diselesaikan sebab kaedah kumpulan ni bukan untuk kebaikan parti, tapi untuk menjaga kawan-kawan. Jadi ada masalah di Negeri Perak tak selesai, masalah dalam bersekutu tak selesai. Di Sabah misalnya, itu yang paling teruk lah kan? Sebab kalau di Sabah tu, kalau kita tengok preparation, semuanya 100% adalah Datuk Seri Hamzah sebagai pengarah pilihan raya, dan Datuk Seri Ronald sebagai pengurusi PN di sana, kan? Dan juga ketua BPN di sana. Memang Tan Sri bagi 100%. Dan kita tidak akan bertanding lebih banyak daripada kursi yang kita jangka untuk menang, melainkan disebabkan oleh Datuk Seri Hamzah berjanji dia nak cari fund. Jadi akhirnya bila janji tu tak ditunaikan, tiba-tiba setiausaha negeri pula yang buat kenyataan media menyalahkan Tan Sri. Padahal dalam proses itu seluruh autonomi diberikan pada Datuk Seri Hamzah dan juga Datuk Seri Ronald. Dan saya sendiri lihat bahawa kita masuk dalam pilihan raya itu dalam keadaan yang tidak tersusun dan tidak teratur, sebab saya rasa itulah salah satu kelemahan daripada kepimpinan Datuk Seri Hamzah dan juga Datuk Seri Ronald. Dia tidak objektif dalam merancang persiapan pilihan raya Sabah tu dengan tersusun dan teratur. So selepas mereka ni tak ada, banyak benda yang kita buat, mesyuarat jadi mudah, keputusan jadi pantas, dan keputusan yang kita buat very objektif. Lepas tu bila kita decide nak buat convention Selangor baru-baru ni kan, Datuk Seri Azmin buat convention Selangor, sambutannya dahsyat, semangat pun dahsyat. Kalau kata kita dalam UMNO dulu, separuh convention tu dah hilang kan, isap rokok lah, makan lah kat kedai kopi bawah ada convention, atas convention, dalam convention lagi kan. Ini daripada pagi daripada pagi sampai pukul 2, sampai program tamat, saya tengok jumlah, yalah masihlah ada yang rokok kan, curi-curi, walaupun dah ada diberi larangan jangan, tak boleh kan. Tapi overall saya tengok minat tumpuan terhadap topik, semangat untuk bersama memahami hala tuju ke depan dalam negeri Selangor tinggi. Sebab itu kalau orang kata bersatu ni makin teruk, pada saya tak. Kita dah keluar lembaga disiplin pun bertindak atas kesalahan-kesalahan yang mereka buat, dah terkeluar, ataupun elemen-elemen toksik ni mengeluarkan diri sendiri, dan akhirnya yang duduk dalam bersatu adalah orang yang sama fikiran, sama perjuangan, dan yang sama komitmen untuk
mengukuhkan parti dan mempersiapkan parti ke arah pilihan raya. Sebab tu baru ni Ahad lepas sebelah pagi Datuk Seri Azmin buat dialog pemantapan pengurusan. Sebelah petang di Port Dickson. Port Dickson yang ada kawan kita turunkan saya bawa lah kan. Di sebelah petang kita ada program di Port Dickson. Kumpulan yang dikatakan baru satu Port Dickson ni dah terhapus apa semua. Ada dalam 120 orang yang sama-sama menghidupkan dan menaja Datuk Kuasa baru. Maksudnya tak ada mati pun kan? Dan lebih ramai. Dan dalam dialog dengan mereka, sejumlah besar adalah penyokong penubuh parti yang lama, yang dulu mungkin bawa diri sebab rasa macam dipinggirkan oleh kepimpinan bahagian, datang balik. Dan malam tu bila kita buat mesyuarat BPN, fokus kepimpinan Negeri Sembilan, memang kita nampak dah tersusun dan teratur. Dah ada macam Sabah tu dah bubar pun masih tak apa nampak kan. Yang ini belum bubar, belum apa, susunan tu dah ada. Cuma maksudnya nak bekerja je lepas ni. Jadi orang tak boleh kata kita makin lemah kerana ketiadaan kumpulan Hamzah dan juga pengikutnya. Pada saya daripada segi semangat, mungkinlah disebabkan ada beberapa orang yang keluar, cuma tak ramai. Saya tak nampaklah beratus ribu keluar kan? Tapi kita tahulah siapa yang keluar. Dan daripada situ kita tak nampak bahawa dia melemahkan Bersatu. Sebaliknya punca perpecahan dalam Bersatu telah dikeluarkan. Di Bersatu saf makin rapat dan kita lebih fokus kepada persiapan. Saya